betul ke semua anggota Navy ataupun submariner ni boleh berenang? Dapat soalan saya tak boleh nak jawab daripada pemerintah. Saya akan cuci toilet. Saya dan tim kena kuarantin. Target perimeter yang kurang tepat masa tu. So bila masuk dalam sistem jadi merah. Tak ada kru yang tahu nak set up Miza tu dalam tube. SOP tu tidak diluluskan. Hasil daripada penembakan tersebut, kita keluarkan report setebal 48 muka surat. So kalau nak belayar 30 minit terakhir tu saya baru bagi tahu dia saya akan ke laut. Rania, Zara, Hana dan juga Firas, terima kasih kerana menyokong saya sebagai submariner dan seorang ayah. Saya akan letak kad bank kan dekat mana-mana kan. So mesej, okey, kad bank ada kat sini. Caranya dekat mana? Dekat dalam almari. OMM Podcast. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sedang menyaksikan OMM Podcast. Tanpa tapisan, cerita sebenar kami siarkan. Itu janji kami kepada anda semua. Dan sudah pastinya pada kali ini satu lagi episod menarik untuk kami bawakan kepada anda. Kita nak tahu bagaimana kehidupan seorang submariner di laut. Itu tajuk kita pada hari ini, iaitu hidup di laut submariner. Sebab kalau kita bercerita mengenai kapal selam, mungkin kita tahu sebutannya kapal selam, tetapi kehidupan mereka yang bertugas di dalam kapal selam itu sendiri yang kita nak tahu. Untuk itu kita tampilkan tetamu jemputan kita pada hari ini, Lieutenant Commander Nur Hasim bin Nordin. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam tuan. Sihat tuan? Alhamdulillah. Ada mabuk laut ke? Tak ada kan kat sini? Alhamdulillah. Masih lagi stabil? Stabil. Itu yang kita nak kongsikan dengan Tuan Lieutenant Commander Nur Hasim bin Nordin. Cuma makluman kepada anda semua, penonton OMM Podcast, TADM mengoperasikan 2 kapal selam kelas Scorpion, Kedi Tunku Abdul Rahman dan juga Kedi Tun Abdul Razak sejak tahun 2009. Kedi Tun Razak. Baik, sejak tahun 2009 dan kedua-duanya berpangkalan di Teluk Sepanggar, Sabah. Dan markas Angkatan Pemerintahan kapal selam boleh dikaitkan dengan pangkalan TLDM Kota Kinabalu, Sabah. Dan struktur rasmi TLDM menyebut unit seperti skuadron kapal selam serta pusat latihan kapal selam. Betul tuan? Betul. Kalau salah betul ke saya tuan? Jangan takut. Sekarang dia bukan markas pemerintahan kapal selam, iaitu markas Angkatan Kapal Selam. Baik, itu yang kita nak kongsikan kepada anda. Kehidupan seorang submariner di tengah-tengah laut mengoperasikan kapal selam itu sendiri. Baik, di awal-awal ini mungkin tuan boleh kongsikan kepada semua penonton OMM Podcast latar belakang tuan sendiri bagaimana. Memang berminat daripada kecil ke? Mak, saya nak kerja sebagai seorang submariner ni. Mungkin boleh kongsikan tuan. Saya Lieutenant Commander Nur Hasim bin Nordin TLDM N404756. Sekarang sebagai pegawai media. Sebelum ni saya bertugas di kapal selam TLDM di Teluk Sepanggar, Markas Angkatan Kapal Selam. Saya telah menyertai perkhidmatan kapal TLDM pada 8 Jun 2005 menerusi pengambilan kadet ke-55. Saya telah berkhidmat di dalam TLDM selama hampir 21 tahun dan telah berkhidmat di Angkatan Kapal Selam selama hampir 15 tahun. Baik, dalam banyak-banyak mungkin cabang ATM itu sendiri kita ada ATM, TUDM, TLDM. Kenapa memilih TLDM? Pada awalnya saya tidak ada pengetahuan berkenaan dengan TLDM. Saya berasal daripada Kelantan dan masa waktu tersebut ada limited akses kepada internet. So saya asalnya daripada kampung, so memang tak tahulah. So saya join perkhidmatan TLDM. Masa tu girlfriend saya bagi keratan akhbar. Waktu itu girlfriend? Waktu itu girlfriend bagi keratan akhbar. Sekarang ni masih girlfriend? Tak, dah berpisah. Okey, bagi keratan akhbar untuk menyertai pegawai kadet TLDM. Ya. So pada tahun 2005 saya menyahut seruan girlfriend tersebut untuk hadir ke pangkalan TLDM Lumut untuk pemilihan pegawai kadet TLDM pengambilan ke-55. Dan alhamdulillah saya terpilih
intake saya pada waktu tersebut rasa ramai 60 orang dan start menjalani latihan pada 8 Jun 2005 di KD Sultan Idris 1 di Pangkalan TLDN Lumut. Baik. Itu bukti seorang lelaki pantang dicabar tuan Ya, betul. Akhirnya menjadi juga. Itulah yang kemenjadian sebenarnya. Baik, tuan, kita nak mungkin tuan boleh kongsikan sedikit bagaimana boleh terpilih ataupun memilih untuk masuk ke dalam dunia kapal selam ini sendiri. Okey, pada semasa latihan pegawai di Pangkalan TLDN Lumut, saya punya instructor pada waktu tersebut selalu kita bila waktu weekend, so biasanya latihan semasa training kita tidak dibenarkan balik lah. So pada waktu tersebut pengisian waktu dihabiskan dengan menonton filem, iaitu filem kapal selam pertama yang saya tengok adalah U571. Okay. So pada waktu tersebut saya lihatlah bagaimana bila dalam submariner dalam keadaan cemas, dia akan berfikir dengan pantas untuk memastikan dia boleh buat kerja dengan betul lah. Okay. So daripada situ saya memang menanam cita-cita untuk menjadi seorang submariner. Submariner. Ya. Betul, kalau kita nak berkongsi ataupun nak bercerita lebih lanjut mengenai submariner ni kan, macam tuan cakap tadi ketika latihan terus datang minat itu. Mungkin dari bentuk latihan itu adakah berbeza dengan anggota yang lain ataupun sama saja? Latihan untuk menjadi kru kapal selam adalah sangat berbeza. Proses untuk menjadi kru kapal selam, syarat utama adalah mesti ada minat. Itu adalah kriteria pertama yang dinyatakan di dalam panduan kerjaya pegawai dan anggota TLDM. Untuk sub kepakaran kapal selam, syarat pertama adalah berminat. So setelah berminat, kita perlu memohon untuk menyertai perkhidmatan kapal selam dan akan dibuka pada setiap tahun. Dan nama kita akan dipilih untuk menghadiri pemilihan kru kapal selam di Pangkalan TLDM lah. So semasa pemilihan tersebut kita akan diberi exam akademik. Lepas tu akan ada pemeriksaan kesihatan yang detail, dan bila syarat-syarat tersebut dipenuhi dan final pemilihan adalah kita akan menjalani ujian lisan oleh beberapa orang panel lah daripada kru kapal selam sendiri. So tujuan ujian lisan tersebut dibuat adalah untuk kita lihat macam mana karakter kita. So pada waktu tersebut kita tidak boleh menjawab soalan dengan mudah lah. Maksud dia kita tak boleh nak menipu. Daripada situ panel akan tengok macam mana karakter kita. So daripada situ ada penilaian tertentu untuk membolehkan ataupun melayakkan kita menjadi calon peserta kursus kapal selam. So apabila terpilih daripada pemilihan pertama tu, kita akan dihantar ke KD Pelanduk, iaitu fakulti akademik dan fakulti kejuruteraan untuk menjalani kursus dipanggil Naval Science Application Course selama 3 bulan. So kita akan belajar matematik, belajar sains, belajar fizik, belajar kejuruteraan. Dalam tempoh 3 bulan tu ada exam semula. So lulus 3 bulan dan kita akan dihantar ke pusat latihan kapal selam di Kota Kinabalu, Sabah untuk meneruskan latihan kapal selam sebenar. So di pusat latihan kapal selam kita akan menjalani latihan teori selama 10 bulan, dipecahkan kepada 2 fasa, iaitu dipanggil Submarine Foundation Training, iaitu kursus asas kapal selam, mempunyai lebih kurang dalam 12 modul dan silibus lebih kurang dalam 100 lebih lah macam tu. So untuk 4 bulan pertama. So latihan tu akan secara teori dan yang paling dahsyatnya exam dia seminggu sekali. Exam seminggu sekali? Minggu sekali. So exam akan dibuat pada hari Isnin berikutnya. Oh, setiap hari Isnin lah? Setiap hari Isnin lah. So peserta kursus dia punya peluang untuk lulus weekend tu mungkin terpaksa dikorbankan lah.
percentage untuk lulus, adakah semua yang masuk atau Okey, diluluskan? dalam tempoh 10 bulan tu dia ada dua fasa kan. SFT dengan SST. SST tu Submarine Specific Training. Lebih kepada spesifik kepada kita punya post di kapal lah. So dia punya kadar kegagalan adalah 50%. 50%. Ya. Maksudnya So, bukan semua lulus lah. bukan semua lulus. So dia punya ujian dia lebih kepada mengenal equipment. Kita akan belajar macam mana nak lukis electrical circuit apa semualah. Maksud dia sistem-sistem di kapal selam tersebut. So kita kena tahu semua sistem di kapal selam. Saya nak tanya satu soalan kepada tuan lah. Betul ke semua anggota Navy ataupun submariner ni boleh berenang? Betul. Kalau tak pandai berenang, memang tak layak. Okey, untuk anggota TLDM bila dia menyertai TLDM, Wajib dia wajib lulus renang. renang. So kita akan ada kelas khas Okey. untuk membolehkan kita akan ajarlah calon-calon ataupun prajurit muda ataupun bakal pegawai ni untuk lulus renang. Ada tak yang tak lulus disebabkan test untuk berenang itu saja, disebabkan tak boleh berenang, tak boleh teruskan Dia kena lulus. Itu Kena syarat lulus? dia. Ya, syarat. kalau tak lulus bye-bye lah. Kita akan ajar sampai dia Sampai dia pandai lulus. berenang. Ya. Alhamdulillah. Memang adalah yang boleh berenang selepas itu. Ya, boleh. Oh, alright. Okey, tadi tuan bercerita mengenai ujian karakter. Ya. Oh, ada juga karakter khas untuk join submariner Okey, ni. sebab bila kita menyertai perkhidmatan kapal selam ni, dalam tempoh 4 bulan pertama tu, masa modul SFT, so kita akan mengulangi kelas, lepas tu minggu depan tu exam. So sampai 4 bulan, so akan ada final exam. Final exam merangkumi semua 12 topik tu lah. 12 modul tu. So habis final exam dan kita akan menjalani ujian lisan. So ujian lisan yang paling best dia, ujian lisan ni dia ada satu bundle of question. So kita kena ambil satu saja Ya. dan benda tu dalam sampul. Kita tak tahu soalan apa kita dapat. So kita ambil pergi ke depan panel, baca soalan dan diberi tempoh selama 15 minit di luar untuk kita prepare jawapan. So selepas tu kita akan masuk, kita akan jawab soalan depan panel. Itu soalan wajib, biasanya ada dalam 3 atau 5 soalan lah. So habis soalan wajib, panel akan tanya soalan random berkaitan dengan kapal selam. Ya. So daripada situ dia akan tengok karakter orang tu, sama ada dia menipu ataupun tak. Okey. So daripada situ panel akan kenal karakter-karakter bakal-bakal submariner. So biasanya submariner ni dia jarang menipu lah. Ya. Dia Dia bukan kaki goreng lah. bukan kaki goreng. Kalau dia goreng, dia akan terjerat. Oh, terjerat. Ya. Terjerat dan juga dijerat. Terjerat dan akan kantoi lah. Kita tak tahu ataupun kita tak faham dengan sistem. Macam saya orang awam yang tidak ada banyak exposure terhadap kapal selam ini, mungkin tuan boleh kongsikan untuk kita punya penonton OMM Podcast ni gambaran sebenar bagaimana di tengah-tengah lautan itu dengan keadaan sunyinya, keadaan gelapnya, macam mana tuan handle kapal selam ini? Okey, bila kita menyelam di dalam air, so kapal selam tu akan dikawal oleh petugas lah. Kita ada 3 shift petugas, biasanya awasan 1, 2 dan 3. So yang terdiri daripada 9 orang. Kita ada bahagian operasi dan bahagian kejuruteraan. So antara petugas ni adalah Officer of the Watch, Sonarman, OER, SSO, CSL, PPS, SDO, HASMAN dan juga ERM. So ada 9 orang. 9 orang. So kita akan rotate awasan setiap 4 jam lah. Okay, seperti mana kapal permukaan. So apa yang kita buat dalam tu adalah kita akan pergi tempat yang diarahkan untuk buat patrol di dalam laut lah, untuk menjaga perairan Malaysia. So rutin dalam kapal selam adalah biasa bila patrol rutin kita akan berada dalam laut. So ada awasan yang bertugas, ada awasan yang rehat lah. So yang menarik dia kat sini,
bila kita bertugas, kita akan melaksanakan tugas kita dengan profesional lah. So bila time kita perlu pergi ke prescope depth, bila time kita kena buat, dia ada rutin-rutin tertentu lah yang telah disetkan oleh pemerintah kapal. Setiap kali menyelam tu, dalam kapal selam tu lah, ada tak, maksudnya berapa, ada shift ke, ada sesi-sesi dia ke, setiap kali turun berapa lama yang tuan bertugas dalam kapal selam tu, atau bagaimana? Maksudnya tempoh menyelam. Tempoh menyelam tu. Okay, itu bergantung kepada penugasan lah. So kalau lama, kita akan pergi lama lah. Macam tu lah. Adakah setiap hari menyelam ataupun ada waktu-waktu tertentu dia? Bergantung kepada pengarahan pengurusan pemerintah Markas Angkatan Kapal Selam lah. Biasanya kita akan pergi, dia ada rutin-rutin tertentu seperti pelayaran untuk latihan, pelayaran untuk operasi. So benda tu berbeza lah. Baik. Apa cabaran utama sebenarnya ketika mengendalikan kapal selam itu? Cuaca ke, ataupun keadaan ombak dan sebagainya? Pada permulaan, sekiranya kapal selam berada permukaan, so bila kita berdepan dengan sistik yang besar, contoh dia sistik 5 ke atas, so kapal tu akan goyang. So majoriti akan muntah lah. So tak ada orang pergi makan apa semua, itu biasa. So semua orang akan berada di tempat tidur ataupun bang lah kita panggil, sebab pening kan. So bila kapal tu menyelam dalam air, so dia tenang, macam kita berada dalam bilik ni sekarang. So semua orang akan keluar makan apa semua. Macam waktu kita diving lah, nak diving kan, masuk dalam kan, dia ombak dalam dah steady sikit. Macam tu lah. So kalau kita berada di certain depth tu, still lagi ada nampak goyang, kita akan pergi lagi dalam. Paling lama berapa lama tuan berada dalam kapal selam untuk satu sesi saya pernah bekerja? Pengalaman saya pernah menyelam selama lebih 20 hari. 20 hari? Dalam kapal selam itu? Dalam air, ya. So kita melaksanakan rutin patrol di perairan Malaysia. So dalam kapal selam tu rutin dia, bila dia sebelum kita belayar, pemerintah akan keluarkan satu, dia panggil SOE lah. So apa benda kita nak buat setiap jam, setiap hari tu semua ada. So kita akan ikut saja arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. So untuk rutin pula, satu awasan akan bertugas di control room, dan satu petugas akan bertugas pada hari tersebut. Maksud dia, dia akan buat cucian, dia akan serve makan, dia akan cuci apa semua, toilet, pinggan apa semua dia akan cuci lah. So itu dia punya tugas untuk hari. So kita akan rotate lah setiap hari. So satu ada awasan yang akan akan bertugas. So dalam awasan tersebut juga, kalau contoh dia, saya ditugaskan untuk cuci toilet, saya akan cuci toilet. Macam tu lah. So dalam kapal selam, dia unik dia, ada dia punya supervisor, bukan pegawai. Dan ada dia punya operator pegawai. So pegawai tu kena report kepada supervisor. Itu nak menunjukkan betapa profesionalnya submariner ni. So dia, siapa yang layak di post supervisor, dia akan duduk di post supervisor. Macam tu. Mungkin tuan boleh kongsikan apa pengalaman sepanjang tuan berada dalam kapal selam ni yang mungkin tuan takkan lupakan lah. Ada jumpa perkara mistik ke? Jeng. Yang tu tak ada. Pengalaman saya yang saya tak dapat lupakan adalah semasa penembakan Miza SOZ SM-39 pada tahun 2021. Masa tu saya dan tim saya masa tu 99.9% adalah train Malaysia. So kita ada tempoh 10 hari sahaja untuk ke D-Day lah. D-Day. So saya daripada kapal selam pertama, Kadi Tunku Abdul Rahman, diposting ke kapal selam kedua untuk penembakan tersebut. So ada beberapa cabaran lah. Cabaran pertama adalah kru bukan tak ada knowledge, limited knowledge berkaitan dengan missile tersebut. So saya pun dapat soalan, saya tak boleh nak jawab daripada pemerintah. So apa yang saya buat adalah, dan tim saya buat, kita ambil manual missile dalam 150 muka surat. So baca benda tu, fahamkan, dan kalau tak faham kita akan cari dalam internet. So daripada dalam tempoh tersebut juga saya
dan tim kena kuarantin disebabkan oleh COVID. Okey. Oh. So dalam tempoh kuarantin 5 hari tu kita habiskan masa untuk membaca. Okey. Membaca dan cuba faham. So saya baca manual tu dan kita buat slide untuk lagi jelas lah. So cabaran kedua adalah kita dapat target parameter yang kurang tepat masa tu. So bila masuk dalam sistem jadi merah. So apa yang kita buat adalah kita berkumpul dan baca baliklah macam mana nak betulkan apa semua. So adalah solution dia. So sehinggalah target parameter tu dapat yang tepat lah. So cabaran yang kedua adalah satu kru yang kurang knowledge kan. So kita dengan membaca tu kita dapatlah sedikit pengetahuan. Dan cabaran ketiga adalah macam mana tak ada kru yang tahu nak set up Miza tu dalam tube. Tube torpedo kan, tak tahu nak set up. Dan apa yang kita buat ada dalam manual tu dia punya SOP tetapi direct translate daripada bahasa Perancis. Bahasa Perancis atau bahasa Itali tu. So nampak macam bila kita baca tak faham. So apa yang saya buat adalah kita produce satu SOP 38 step. So SOP tu tidak diluluskan tetapi digunakan semasa penembakan tersebut. So pada hari penembakan kita gunakan SOP itu untuk set up Miza tu dalam tube. Saya yang baca, operator yang buat dan ada satu pegawai yang check. Dan final saya check lah. So satu Miza kita set up selama 2 jam. So ada 2 Miza 4 jam lah set up. Dan alhamdulillah penembakan itu sukses, berjaya dan hasil daripada penembakan tersebut kita keluarkan report setebal 48 muka surat. So dalam tu kita minta untuk improvement lah macam kursus, apa-apa yang penting lah kepada organisasi. Tuan bercerita mengenai penembakan. Ketika itu keadaannya bagaimana? Kejadiannya bagaimana sebenarnya? Nak menembak siapa ataupun ditembak? Biasanya penembakan tu lebih kepada latihan. So kita akan tembak peluru pepandu yang live. So kita akan setkan satu target. Jarak dia lebih kurang dalam 40 km lah. So setkan satu target dan kita akan gunakan Miza SOS M39 itu untuk tembak target tu lah. So itu latihan untuk melatih kru kapal selam. Dan pada masa sama kita akan tengok sistem tu okey ke tak. Setakat ini memang tiada lagi insiden ditembak dan juga diserang oleh pihak lawan ke bagaimana? Tidak ada lagi? Tak ada. Okey. Tuan, mungkin kita nak tahu juga sebenarnya kalau mungkin kita lihat karakter Tuan ni, Tuan seorang yang tenang dalam berbicara, menjawab soalan-soalan. Adakah itu sebenarnya satu karakter yang paling penting untuk ada pada seorang submariner? Betul. In case kecemasan, kalau berlaku kecemasan dalam kapal selam, so kita kena tenang dan kita kena react seperti mana yang dinyatakan dalam SOP lah. Dan kita kena faham, setiap situasi itu kita kena faham. So biasanya untuk officer 2 dia akan fikir 2 atau 3 step ke depan. Kalau dia buat macam ni apa akan jadi? Macam tu. Baik. Tuan, mungkin dari segi jadual pekerjaan macam mana pula Tuan? Adakah untuk sekali kena turun ke laut mengendalikan kapal selam itu ada tempoh-tempoh tertentu? Contoh sebagai 2 bulan di dalam kapal selam, kemudian 2 bulan bersama dengan keluarga ke sebagai contoh? Okey, dia punya tempoh pelayaran tu bergantung kepada pemerintah. Markas lah. So kalau kita perlu belayar untuk latihan ataupun mission, kita akan belayar lah. Biasanya kalau waktu pelayaran macam saya tak akan bagi tahu wife saya pergi ke laut. Sebab apa tu? Saya takut dia risau kan. So kita bila kita pergi ke laut, automatik kita akan terputus hubungan dengan family sebab memang tak ada com. So handphone tu letak tepi saja. Okay. Kita akan fokus kepada kita punya tugas saja. Jika berlaku kecemasan ataupun kes-kes kebajikan dengan family kita, so markas ataupun unit kita akan take over itu. Dia akan uruskan semua. Dan
kita tidak akan dimaklumkan lah, supaya kita boleh fokus 100% kepada tugas kita di laut. Tapi isteri tahulah kerja pengkhususan tuan tu sendiri bagaimana? Dia tahu saya sebagai submariner sebelum ni. So kalau nak belayar 30 minit terakhir tu saya baru bagi tahu dia saya akan ke laut. Setakat ni penerimaannya okey lah. Kena terima lah. Setakat ni Isteri okey suami lah, dah sebab kerja macam tu ya? Saya akan letak kad bank kan dekat mana-mana kan. So mesej, okay, kad bank ada kat sini. Selalunya dekat mana? Dekat dalam almari. Jangan bagi tahu tuan. Kakang semua pergi rumah tuan kakang. Baik, kita nak menyentuh sikit. Tuan dah cerita mengenai ialah cabaran dalam kapal selam di dalam laut itu sendiri bagaimana. Yalah, sebab mungkin masyarakat tak banyak exposure kan, kesedaran ataupun mengenai kapal selam ini bagaimana. Kita nak tahu apa sebenarnya peranan kapal selam ni dalam menjaga kedaulatan negara dari sudut orang awam seperti saya yang paling senang nak faham. Okey, kita kena faham dalam dunia ni peperangan ada banyak dimensi. Kita ada permukaan, peperangan udara, peperangan cyber, lepas tu bawah air, itu salah satulah. So banyak dimensi. So ATM dah bila kita beli kapal selam, kita dah pergi kepada dimensi yang lain. So sebelum ni kita tak ada kapal selam, kita tak tahu apa ancaman bawah permukaan. So bila kita ada kapal selam, kita boleh biasa macam kapal permukaan dia akan patrol dekat permukaan. So dekat bawah air juga ada ancaman dia. So bila kita ada kapal selam, ancaman tu kita boleh patahkan lah. So biasanya bila kita ada kapal selam, kita boleh bergerak tanpa orang tahu ke mana kita pergi. Dan itu adalah lebih strategik. Sebab tu kapal selam dikenal sebagai aset strategik negara. Ya. Tapi saya rasa orang kita mungkin penonton kita lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya tuan mengendalikan kapal selam itu dalam laut. Kalau kita lihat kan dengan video-video yang banyak tular dekat media sosial dengan keadaan ombak yang seperti mengganas itu, adakah kalau situasi di atas itu laut sedang mengganas, bergelora, keadaan di bawah bagaimana tuan? Keadaan di bawah lagi tenang lah. Lagi tenang. Seperti mana kita dalam bilik ni. Ya. Kita masuk bilik, tutup pintu, buka aircon, tutup lampu. Dan macam tak ada apa-apa. Macam relax, tenang. Dan kita akan sentiasa tenang lah. Dia punya gambaran di bawah itu bagaimana tuan? Di dalam kapal kita tak ada tingkap. Memanglah. Okay, so kita berada dalam besi. So ada equipment, machinery apa semua, dan ada piping, ada kabel. So kita akan bekerja dalam kawasan, sebenarnya kawasan yang bahaya lah, sebab ada high pressure punya tekanan, gas dengan minyak bertekanan tinggi lah. So peluang untuk kebakaran pun boleh berlaku. Dan ada pengalaman saya bila gas monoxide masuk ke kapal, so kita terpaksa pakai mask untuk bernafas. Macam tu lah. Tuan ada tak macam jumpa haiwan-haiwan yang pelik ke? Saya ni sebab orang biasa saya tak tahulah. Saya tanya soalan yang paling senang sekali. Macam haiwan yang pelik-pelik, yang unik ke bagaimana ke? Yang menakutkan mungkin? Tak ada. Biasa untuk pendengaran, kita akan ada sonaman. Sonaman ni telinga dia memang power lah. So dia dilatihkan untuk mendengar bunyi sahaja. So daripada bunyi yang kita dengar tu, dia akan buat analisis. Pertama dia akan kira berapa, contoh dia bunyi kapal dagang kan. So dia akan kira berapa shaft revolution per minute lah. Dia punya putaran dalam 1 minit. So daripada tu dia boleh kira pula berapa jumlah bilah propeller tu. Okay, daripada situ kita akan tahu berapa speed kapal tu. So daripada situ kita akan tahu bearing arah bunyi tu daripada mana. Dan biasanya OW akan guna mental calculation untuk tahu berapa dia punya cost kapal yang dekat atas tu. Semua itu menggunakan mental calculation. Dan kita diajar benda tu. Dari segi situasi keadaan gelap kat bawah ke bagaimana ke tuan? Terlanggar batu karang ke mana dah tahu? Kapal selam dicipta dia ada sistem sonar. So kita bergerak, navigation kapal selam tu bergantung kepada sonar lah. So memang selamat lah. Dan kita ada kru kapal selam yang paling terlatih setakat ni. Baik. Dalam keadaan dunia sekarang ni tuan,
yang ancaman maritim semakin kompleks, kenapa sebenarnya negara masih perlukan aset dan kepakaran kapal selam ni? Okey, seperti saya cakap tadi, kita ada peperangan banyak dimensi kan. Ya. So, kapal selam adalah satu aset penting sebab kita bila kita menyelam, tak ada orang tahu kita kat mana. Betul. Kita boleh pergi mana-mana saja kita nak pergi. Okay. So, in case dan kita boleh, bila kita berada dalam air, kita boleh detect kapal-kapal permukaan daripada jarak yang jauh. Dan kita boleh kenal pasti itu kapal apa semua. Okay. So, saya nak stress kat sini betapa pentingnya aset kapal selam tersebut. Okey, mungkin ada pihak luar adalah yang memperhatikan seperti mewujudkan satu stigma yang kapal selam ni sebenarnya tak boleh menyelam. Tak ada dekat Malaysia ni pun sebenarnya sebab tak pernah nampak depan mata. Mungkin apa yang tuan nak bagi tahu kepada mereka-mereka yang berstigma seperti itu? Okey, kapal selam, base kapal selam berada di Kota Kinabalu, Sabah. So memang siapa yang dekat Semenanjung ni tak akan nampak lah. Okey. So kita akan nampak dekat media sosial apa semua. Ya. Okey. Stigma tu keluar apabila ahli politik jadikan satu isu politik lah. Kata kapal selam tak boleh menyelam. So benda tu bila ahli politik bercakap, orang akan percaya. Sebenarnya benda tu tak betul pun. Dan kita sebagai rakyat Malaysia kena faham kapal selam tu boleh menyelam. Dan saya dah buktikan tadi, saya cakap saya pernah menembak torpedo, saya pernah menembak missile apa semua, dah menyelam 20 hari. Itu dah cukup bukti kan. Bukti dia. Ada tak tuan kongsi-kongsikan di media sosial tuan ke keadaan sebenar dalam kapal selam ke ataupun memang tidak dibenarkan? Bukan tidak benarkan. Saya tak share sebelum ni. So sekarang ni saya nak maklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa kapal selam Malaysia yang dimiliki oleh TLDM adalah merupakan kapal selam yang terbaik lah di Asia Tenggara. Dan kita mempunyai kru kapal selam yang cukup profesional dan berkemahiran, terlatih. Ada tak mungkin di media sosial tuan keadaan sebenar dalam kapal selam tu ada kongsikan tak? Mungkin ataupun itu tak boleh sebenarnya. Cuma menerusi video-video lah dalam tu. Kita ada kongsi video yang khas daripada markah kapal selam. Mungkin video korporat apa semua. Ataupun event-event tertentu memang ada ditunjukkan apa yang berlaku dalam kapal selam tu. Baik. Kalau katalah kan macam anak muda sekarang yang berminat nak menjadi seperti seorang tuan ini kan, bagaimana ataupun apakah nasihat yang tuan nak bagi pada mereka? Okey, kepada adik-adik di luar sana yang ingin menjadi kru kapal selam, pertama belajar rajin-rajin, dapatkan result yang baik dalam SPM ataupun semasa di universiti dan boleh join TLDM. Dia ada banyak skim lah. Pertama skim graduan lepas universiti, yang kedua UPNM. So masuk dulu TLDM dan selepas habis training dapat kepakaran dan baru join kepakaran kapal selam. Selain daripada tu, ada tak daripada pihak tuan sendiri ataupun pihak TLDM sendiri pergi ke sekolah-sekolah ke untuk menarik minat, sebab kita tak ramai yang tak tahu mengenai kapal selam dan juga kerjaya ini sendiri. Mungkin ada tak pihak tuan pergi ke sekolah untuk menarik minat orang muda untuk join sebagai submariner ni? Okey, semasa saya di Negeri Sabah, kita ada pameran kerjaya dan kita sertai pameran kerjaya untuk mendedahkan kerjaya kapal selam ni dan menarik minat untuk orang awam untuk menyertai TLDM dan menyertai perkhidmatan kapal selam. Tapi di Sabah, di Semenanjung saya tak sure lah. Bagaimana penerimaan kat sana? Pengunjung dan juga mungkin ada adik kita yang pergi ke sana, mereka berminat ke? Diorang berminat untuk dan ramai yang anggota TLDM yang join perkhidmatan kapal selam sebab satu, lokasi markas kapal selam di Sabah, di Sabah. So kebanyakan bila rakyat anggota TLDM yang dari Sabah, so dia akan minta untuk join kapal selam dan akan tinggal terus di sana lah. Baik. Tuan, apa sebenarnya laluan untuk seseorang itu membina kerjaya dalam TLDM sehinggalah sampai ke bidang kepakaran seperti kapal selam ini, tuan? Okey, untuk pegawai dia satu daripada untuk TLDM dia ada, untuk pegawai dia ada 3 cawangan. Pertama eksekutif,
kedua kejuruteraan, ketiga bekalan. So untuk join kapal selam mesti daripada cawangan eksekutif dan kejuruteraan. Okey. So untuk anggota pula dia ada sama juga seaman, teknikal dan juga bekalan. So tiga-tiga tu boleh join kapal selam, tak ada isu. So syarat dia seperti yang saya cakap tadi, pertama kena berminat. Minat Nombor satu. Yang kedua lulus ujian pemilihan. Dan ketiga lulus kursus SFT, SST dan juga lulus dipanggil SAT, Submarine Application Training di kapal selam. Selama tempoh latihan tu lulus dan dapat dolphin seperti yang saya pakai ni lah. Dan baru boleh digelar sebagai submariner TLDM. Baik, tuan pun dah 21 tahun dalam perkhidmatan. Sepanjang 21 tahun itu mungkin tuan boleh kongsikan antara momen yang paling tuan banggakan dan juga turut menjadi kebanggaan isteri, anak-anak. Mungkin apa nasihat dan juga kata-kata daripada isteri yang tuan berpegang sampai pada hari ini untuk terus tahan dalam perkhidmatan inilah. Saya menyertai perkhidmatan kapal selam pada tahun 2010 atau 11. 2011. Masa tu anak saya umur 4 hari. 4 hari? Ya. 4 hari saya beritahu wife saya saya akan menyertai perkhidmatan kapal selam dan dia setujulah walaupun kita akan berpisah. Dia di Semenanjung, saya di Sabah. So anak saya 4 hari saya join perkhidmatan kapal selam. Training apa semua dan pengorbanan isteri saya masa tu dia kena jaga anak seorang lah. Dan saya jumpa balik anak saya selepas 6 bulan. So momen saya dengan anak saya yang pertama tu tak ada. So dalam tempoh 15 tahun berkhidmat, hampir 15 tahun berkhidmat di kapal selam, saya memang support saya lah. Okay. Untuk pergi belayar apa semua, dia akan uruskan semua anak saya lah. Apa antara kata-kata isteri tu yang tuan takkan boleh lupa sampai hari ni? Dia cakap you pilih untuk bekerja sebagai kapal selam, make sure teruskan. Kalau you tak minat, you keluar, itu je. So dia memang support saya lah selama dalam tempoh perkhidmatan kapal selam tu. Ya, pengorbanan seorang ayah itu memang kita tahu semua ayah akan buat terbaik untuk anak-anak. Apatah lagi tuan sebagai menjawat sebagai anggota keselamatan negara, menuntut lebih banyak lagi sukar untuk meluangkan masa dengan family dan sebagainya. Anak-anak setakat ini bagaimana dengan penerimaan mereka dengan kerja ayahnya? Anak saya bangga sebenarnya saya jadi submariner. Oh, of course, kalau ayah saya submariner, saya bangga juga. He's my daddy. Dan ada tak terdetik mungkin rasa bersalah kepada anak-anak dan juga isteri? Saya terdetik lah rasa, sebab banyak masa di saya sebelum ni saya workaholic. So balik kerja lambat. Kerja memang saya akan buat kerja penuh. Dan pernah sekali wife saya sebelum ni dia akan tanya saya. Sebelum pergi kerja dia akan tanya balik jam berapa. Okay. Saya bagi tahu kadang-kadang pukul 5 petang kan. So 4:45 dia akan bagi emoji senyum lah. Pukul 5 emoji yang keluar asap tu. Lebih daripada tu emoji marah. Tapi itu mungkin sudah kebiasaan sebagai itu dah biasa. Dan sebenarnya pengorbanan isteri saya tu lagi besar daripada pengorbanan saya sebagai submariner lah. Sebab dia memang support saya selama ni. Dan kalau mungkin tak kita buat ucapan sempena hari ibu sikit kan. Dah lalang sempena hari ibu ni, apa ucapan tuan nak berikan kepada isteri tercinta sempena dengan hari ibu ni tuan? Saya ucapkan selamat hari ibu kepada isteri saya yang tengok video ni. Semoga bertambah sihat, bertambah cantik dan dimurahkan rezeki. Terima kasih kerana telah menyokong saya selama perkhidmatan di kapal selam dan menjaga anak-anak dengan baik. Untuk anak-anaknya pula bagaimana? Okey, untuk anak saya Rania, Zara, Hana dan juga Firas, terima kasih kerana menyokong saya sebagai submariner dan seorang ayah, dan membantu
isteri saya menjalankan tugas harian lah. Okay. Baik, itu dia antara serba suara hati seorang ayah, seorang submariner. Kita lihat daripada luarannya tabah kental, sado, tapi hati seorang ayah kan. Ya, betul. Tetap akan tersentuh apabila bercerita mengenai isteri dan juga anak. Baik, kita sudah sampai ke penghujung program podcast OMM Podcast kita untuk minggu ini. Dan terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Lieutenant Commander Nur Hasim Nordin kerana berkongsi dengan kita bagaimana keadaan sebenar dalam kapal selam, apa yang menariknya, apa cabarannya dan bagaimana generasi muda untuk mengikut langkah Lieutenant Commander Nur Hasim bin Nordin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain masa, mana tahu suatu hari nanti Tuan nak bawa saya pula ke dalam kapal selam. Saya sangat-sangat berbesar hati kalau Tuan nak bawa saya ke dalam kapal selam. Mungkin sebab saya dah ex sekarang. Tak apa. Lepas ni insyaAllah satu hari mana tahu kan. Kita InsyaAllah cuba merancang. nanti tuan boleh pergi ke KK dan ada peluang untuk naik. Kalau tak masuk dalam, duduk dekat deck. Tak apa. Saya berjemur kat luar pun tak apa, tak ada Okey, masalah. terbaik. Baik, itu sahaja daripada kami di OMM Podcast. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa dengan pelbagai topik-topik yang lebih menarik. Ya, pastinya tanpa terpisah cerita sebenar kami siarkan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. OMM Podcast.